simpan RM50 sebulan. Kalau tuan puan tak boleh nak buka sendiri akaun emas, nanti hubungi saya. Hubungi saya tolong buat. Tuan puan jangan risaulah, adanya saya, urusan tuan puan menabung emas cukup mudah. Saya akan bimbing A sehingga Z. Saya akan pastikan tuan puan boleh bergerak sendiri. Saya akan pastikan tuan puan ada ilmu keuangan sedikit sebanyak. Saya akan pastikan. Sebab tu bawah bimbingan saya kan semua sekali saya akan invite dalam grup support dan terus bagi bimbingan. Supaya kita semua ni buat tabungan emas dengan cara yang betul, dengan ilmu. Tuan puan, apabila kan kita buat tabungan emas dengan cara yang betul, dengan ilmu, insya-Allah kita buat dengan tenang. Sebab tu menabunglah melalui kaedah akaun gap tanpa komitmen bulanan. Simpan RM50 sebulan. Contoh kan, untuk kita menabung emas melalui syarikat Public Gold serendah 100. Jadi kita tak ada duit nak simpan serendah 100 sebulan. Kita simpan 50. Bulan kedua baru kita masukkan dalam akaun kita serendah 100. Jadi 2 bulan sekali kita boleh menabung emas. 100. InsyaAllah lah. Lagi baiklah kita menyimpan serendah 1 gram 1 bulan. Tuan puan, kita buat tabungan emas 1 gram 1 bulan. Tuan puan percayalah, gram emas tuan puan akan melebihi 12 gram. Ini pengalaman diri saya sendiri untuk tahun lepas. Untuk tahun lepas kan tuan puan, saya cuma target saya simpan 1 gram 1 bulan. Tapi gram emas saya melebihi 30 gram dalam masa 1 tahun. Sebab apa? Sebab emas ada aura kekayaan, penarik rezeki. Kita mula ketagih mahu disimpan. Kita tak akan guna emas kita ni untuk barang-barang tak berapa penting. Hanya sekadar nak tukar sofa baru, sport ring kereta baru, lansir baru. Kita tidak akan buat tindakan sebegitu. Contoh, kita tengok rumah kita tu, sofa rumah buruk. Kita tak ada duit cash, kita cuma ada emas. Agak mustahil untuk kita jual emas ni untuk tukar sport ring, untuk tukar sofa baru. Agak mustahil. Kita akan ada tempoh bertahan. Sebab tu lebih pandai kita menyimpan dalam bentuk emas daripada kita menyimpan dalam bentuk duit. Sebab tu statement daripada bank negara kita, 75% masyarakat kita ni tak boleh menyimpan dalam bentuk duit walaupun RM1,000. Ramai sangat tak berjaya menyimpan dalam bentuk duit. Tuan puan, kita menyimpan dalam bentuk duit ni kan, apabila dah banyak cenderung kepada belanja sangat-sangat tinggi. Tak banyak pun seronoknya kepada belanja. Lagilah banyak seronoknya kepada belanja sahaja. Itu sifat duit.